Cuba tengok sekeliling anda. Pernah tak terfikir kenapa ada sesetengah imej tu kita terus tertarik, tapi yang lain macam biasa je? Sebenarnya, ada satu macam bahasa rahsia visual yang sentiasa ada di sekeliling kita. Satu set undang-undang yang otak kita guna untuk faham dunia yang serabut ni, dalam sekelip mata je. Okey, jom kita terus mula. Tengok gambar ni. Apa yang korang nampak dulu? Ada yang akan terus nampak muka Batman kan? Tapi ada juga yang nampak The Penguin. Jadi, yang mana satu korang nampak? Pilihan tu sama ada kita nampak wira ataupun penjahat, ia berlaku lebih laju daripada kita sempat fikir. Dan ia bukan satu kebetulan. Otak kita sebenarnya tengah buat keputusan berdasarkan satu set peraturan yang dah sedia ada dalam kepala kita. Dan kod rahsia ni lah yang kita akan bongkar hari ni. Bila anda dah faham kod ni, percayalah, cara anda pandang semua benda akan berubah. Daripada logo kegemaran anda sampailah ke karya seni yang terkenal. Kod ni sebenarnya ada nama, Gestalt. Inilah kunci untuk faham macam mana kita tukar benda-benda visual yang bersepah kepada sesuatu yang ada makna. Okey, jom kita fahamkan sikit pasal ni. Gestalt ni datang dari Jerman sekitar tahun 1920-an. Ahli psikologi kat sana perasan yang kita sebenarnya tak nampak dunia ni sebagai titik, garisan dan bentuk yang terasing. Sebaliknya, otak kita secara automatik akan susun semua tu jadi satu keseluruhan yang bersatu. Satu imej yang lengkap. Dan inilah petikan paling popular yang merumuskan semuanya daripada salah seorang pengasas teori ni, Kurt Koffka. Maksudnya, apa yang kita nampak tu, ia ada identitinya sendiri yang lebih besar daripada gabungan komponen-komponen kecil tu. Otak kita sendiri yang cipta makna. Jadi, macam mana otak kita buat semua ni? Sebenarnya, ia guna beberapa peraturan yang mudah tapi sangat berkesan untuk kumpulkan objek-objek. Jom kita tengok beberapa peraturan utama. Peraturan pertama ialah kedekatan atau proximity. Senang je. Letak beberapa benda dekat-dekat dan otak kita terus cakap, okey, benda-benda ni satu geng. Macam perkataan yang anda tengah baca sekarang ni lah. Anda nampak ia sebagai perkataan dan ayat, bukan huruf-huruf yang berterabur sebab ia dekat antara satu sama lain. Yang ni memang menarik. Cuba tengok betul-betul. Anda tak nampak macam berbelas-belas bentuk orang yang berasingan kan? Sebaliknya, kita nampak sepohon pokok. Inilah dia prinsip kedekatan tengah beraksi. Reka bentuk ni memang bijak. Dia guna bentuk-bentuk orang ni susun rapat-rapat sampai otak kita sendiri yang cipta satu imej yang langsung baru daripadanya. Seterusnya, kita ada kesamaan atau similarity. Otak kita ni memang suka cari corak. Bila ada objek-objek yang kongsi ciri yang sama, macam warna ke, bentuk atau saiz, kita secara automatik akan kumpulkan dia sekali, walaupun benda tu tak duduk dekat-dekat. Kulit album The Beatles ni contoh yang sempurna. Kesamaan potret-potret kecil tu wujudkan satu corak yang kemas. Tapi, perasan tak macam mana mata kita terus tertarik pada beberapa gambar yang lain sikit? Itu kita panggil anomali. Dengan sengaja pecahkan corak kesamaan, mereka tu berjaya cipta satu titik fokus yang sangat kuat. Okey, otak kita bukan setakat kumpulkan apa yang ada, tapi ia juga sangat hebat dalam melengkapkan apa yang tak ada. Dia macam ada satu keinginan yang kuat untuk tengok benda sebagai satu objek yang lengkap, walaupun sebahagian daripadanya hilang. Prinsip kesinambungan atau continuation ni pula, ia pasal momentum. Bila mata kita dah mula ikut satu garisan atau lengkung, ia nak terus je ikut laluan tu, walaupun ada garisan lain yang melintas. Kita lebih suka nampak satu laluan yang licin dan tak terganggu. Dan logo ni tunjukkan dengan sangat baik. Mata kita tak berhenti pada setiap garisan hitam sarang lebah tu kan. Sebaliknya, ia terus ikut je laluan penerbangan lebah yang tak wujud tu dan cipta satu pergerakan yang lancar merentasi logo. Itulah dia kuasa kesinambungan. Okey, yang ni antara yang paling hebat. Penutupan atau closure. Otak kita ni teringin sangat nak tengok benda yang lengkap. Sampaikan kalau ia nampak bentuk yang tak siap, ia akan lukis sendiri garisan yang hilang tu dalam kepala kita. Ambil contoh logo WWF yang ikonik ni. Perasan tak? Sebenarnya tak ada garisan pun yang lukis bahagian atas kepala atau belakang panda tu. Tapi kita tetap nampak seekor panda yang mengkap kan? Itu semua kerja otak kita. Mereka logo ni tahu dia cuma perlu bagi sikit hint je dan otak kita akan siapkan kerja yang selebihnya. Kita dah tengok macam mana otak kita kumpul dan lengkapkan imej. Sekarang, jom kita tengok helah visual yang paling dinamik, pertempuran antara apa yang kat depan dan apa yang kat belakang.
Ini dipanggil hubungan rajah atau latar atau figure and ground. Secara asasnya, otak kita sentiasa cuba nak tentukan, okey, mana satu objek utama dalam gambar ni dan mana satu latar belakang dia. Selalunya senang je nak nampak, tapi bila pereka main-main dengan peraturan ni, kat situlah majisnya berlaku. Pereka yang bijak boleh sengaja buat hubungan ni jadi kabur. Dalam gambar anjing tu, ruang kosong antara anjing tu sebenarnya membentuk imej Seattle Needle. Sama juga dengan gambar burung, di mana bentuk seekor burung tu melengkapkan bentuk burung yang lagi satu. Otak kita akan sentiasa bertukar-tukar antara dua tafsiran, tak boleh nak tetap pada satu. Dan rasanya tak ada siapa yang lebih pakar dalam hal ni selain artis MC Escher. Dalam karya dia, latar belakang putih untuk kuda hitam sebenarnya adalah objek kuda putih. Rajah dan latar tu sentiasa menari, bertukar peranan dan tipu otak kita dengan cara yang paling mengagumkan. Jadi, sekarang anda dah dapat kunci kepada kod rahsia ni. Anda dah ada alat untuk faham kenapa sesetengah rekaan tu sangat berkesan. Lepas ni, anda tak akan pandang rekaan, seni atau dunia sekeliling dengan cara yang sama lagi. Jom kita imbas balik sekejap. Kita dah bongkar macam mana otak kita secara automatik kumpulkan objek melalui kedekatan, cari corak dengan kesamaan, ikut laluan dengan kesinambungan, lengkapkan yang tak lengkap dengan penutupan dan bermain dengan persepsi melalui rajah/latar. Sekarang, jom kita tengok balik beberapa logo. Logo Yoga Australia tu guna penutupan untuk cipta bentuk negara tu daripada anggota badan. Piano Forest pula guna kesamaan dan kedekatan untuk tukar kekunci piano jadi pokok. Tengok logo itu, ia guna kesinambungan untuk hasilkan setiap huruf daripada nombor 8. Masing-masing guna kod Gestalt untuk sampaikan mesej yang kompleks sepantas kilat. Jadi, soalan terakhir untuk anda, lepas dah tahu bahasa rahsia ni, bila anda keluar nanti, tengok logo, layari internet atau pandang mana-mana karya seni, agaknya apa lagi corak dan makna tersembunyi yang anda akan perasan sekarang? Benda-benda yang selama ni ada depan mata tapi kita tak nampak. Dunia visual anda baru je jadi lebih luas.